Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang ni jam lebih kurang 1 pagi, pagi Khamis, 5 hari bulan Mac 2026. Tujuan saya buat video ini secara khusus adalah berkaitan dengan isu berhubung dengan pandangan-pandangan pihak-pihak NGO, orang awam dan beberapa kenyataan pemimpin kerajaan dan polis diraja Malaysia berkaitan dengan isu himpunan-himpunan aman berhubung dengan pendapat dan pandangan yang ingin disampaikan secara aman oleh NGO berkaitan berhubung dengan isu rumah-rumah anutan haram yang didirikan di seluruh negara sejak berdekat yang lalu. Pertama sekali, saya membuat kenyataan ini juga sebagai ketua sementara Garah, iaitu satu gabungan gerakan lebih daripada 140 NGO yang mengambil kedudukan bahawa isu rumah-rumah anutan adalah satu isu yang perlu dilihat dari sudut kedaulatan undang-undang, iaitu kedudukan undang-undang tidak boleh dikompromi semata-mata kerana di sebalik pandangan bahawa ia melibatkan rumah anutan. Tidak ada masalah untuk mana-mana rakyat Malaysia mengamalkan anutan masing-masing, namun pendirian rumah-rumah anutan wajib mengikuti undang-undang sedia ada di negara kita. Justru lewat ini, apabila muncul kes-kes yang melibatkan pertikaian berkaitan kewujudan rumah-rumah anutan haram, sama ada di tanah-tanah awam atau tanah-tanah persendirian, maka ia menjadi satu isu yang perlu diselesaikan secara tuntas, secara menyeluruh oleh kerajaan pusat. Oleh itu, pada 11 hari bulan Februari yang lalu, Menteri Perpaduan Aaron Ago Dagang telah dengan besar hati menyatakan bahawa beliau menerima cadangan yang disampaikan oleh saya bagi pihak Garah supaya kerajaan pusat menubuhkan satu jawatan kuasa pusat berhubung dengan isu yang berbangkit daripada masalah rumah-rumah anutan berkenaan, di mana secara ringkas jawatan kuasa pusat itu mengandungi pakar-pakar tanah, pakar-pakar agama kesemua yang wujud di negara kita, pakar-pakar undang-undang, supaya satu bancian menyeluruh di satu negara dapat dilakukan untuk mengenal pasti kesemua jumlah rumah-rumah anutan haram, sama ada yang menceroboh tanah-tanah awam atau tanah persendirian maupun yang didirikan tanpa kelulusan majlis pihak berkuasa tempatan. Dan selepas bancian dibuat untuk tempoh 6 bulan yang diberikan, maka mestilah laporan itu disediakan dan dibentangkan dengan sebagai satu kertas putih di Parlimen, supaya segala cadangan yang diberikan oleh jawatan kuasa pusat ini berkaitan dengan rumah-rumah anutan yang memang didirikan secara ceroboh dan didirikan tanpa kebenaran pihak berkuasa wajar dirobohkan. Namun, rumah-rumah anutan yang mempunyai sejarah tersendiri dan mempunyai permasalahan sendiri tentang perolehan kebenaran daripada dekad ke dekad atas sebab-sebab tertentu yang dikenal pasti oleh jawatan kuasa pusat, boleh kemudiannya direkomendasi untuk melalui proses pemutihan mana yang perlu dan mana yang boleh. Namun, sehingga hari ini, walaupun Menteri Aaron Ago Dagang telah berbesar hati untuk menerima cadangan itu, pihak kementerian masih belum menghubungi Garah bagi tujuan perbincangan lanjut. Saya
telah memajukan suatu pesanan WhatsApp secara khusus kepada menteri dan beliau telah memaklumkan bahawa beliau akan menghubungi dalam masa terdekat. WhatsApp itu bertarikh 13 hari bulan Mac, 13 hari bulan Februari. Walau bagaimanapun, saya percaya yang ketiganya, antara masalah yang mungkin dihadapi oleh Kementerian Perpaduan ini berkaitan penerimaan cadangan ini adalah kerana ada pihak-pihak dalam kerajaan yang mungkin berpendapat kononnya tidak ada sumber kuasa untuk Kementerian Perpaduan menjadi sumber untuk menyediakan jawatan kuasa pusat berkenaan. Di sini saya tidak setuju. Saya sesungguhnya percaya Kementerian Perpaduan sebagai kementerian yang bertanggungjawab berhubung dengan perpaduan kesemua masyarakat di negara ini wajar diberi peluang untuk mengendalikan usaha menangani isu berbangkit yang mungkin jika tidak ditangani dengan menyeluruh oleh kerajaan pusat akan membangkitkan perkara-perkara yang tidak diingini dan disalah faham dalam kalangan masyarakat. Seolah-olah isu ini adalah berkaitan dengan tuntutan terhadap mana-mana komuniti minoriti, walaupun itu bukan hakikatnya. Oleh kerana itulah, Kementerian Perpaduan, iaitu satu kementerian yang diwujudkan di bawah kerajaan, adalah kementerian yang paling sesuai menerajui perkara ini. Ya, undang-undang tempatan berkaitan dengan kebenaran, kelulusan dan perolehan sijil pendudukan untuk pendirian rumah-rumah anutan adalah di bawah kementerian KPKT. Tetapi itu tidak bermakna bahawa KPKT yang berhak untuk mengendalikan perkara ini, sebab isu yang berbangkit adalah berkaitan perpaduan. Justru saya sarankan bukan sahaja kepada Menteri Perpaduan, juga kepada Perdana Menteri, supaya dalam mesyuarat Kabinet yang akan datang, cadangan yang telah diterima oleh Menteri Perpaduan dibincang dan diterima, supaya Kabinet bersetuju membenarkan Kementerian Perpaduan menjadi pusat sumber untuk pengwujudan jawatan kuasa khas berkenaan dan pelantikan pakar-pakar yang perlu, yang kemudiannya ditubuhkan dan diberikan tempoh 6 bulan untuk melakukan segala perkara yang perlu, termasuk dengan menyudahkan laporan dan membentangkan kertas putih di Parlimen. Keempatnya, di samping itu, ada berita yang telah tertular sekitar awal minggu ini di mana ada beberapa NGO telah menganjurkan satu himpunan aman di sebuah kuil di sebelahan dengan Hospital Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Namun pada 3 hari bulan Mac, 2 hari yang lalu, ada kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa polis, kononnya untuk menasihatkan bahawa penganjur demonstrasi aman, himpunan aman ini membatalkan himpunan tersebut. Saya sebagai Ketua Sementara Garah berpendapat bahawa kenyataan pihak berkuasa polis ini adalah tidak wajar, kerana himpunan aman dijamin di bawah Perlembagaan Perkara 10 dan pelbagai kes keputusan mahkamah-mahkamah tertinggi negara telah pun mengatakan bahawa tidak ada masalah, tidak ada salah untuk sesiapa sahaja yang berhasrat membuat himpunan aman atas apa-apa isu yang perlu, dibenarkan membuat himpunan aman, dan tanggungjawab pihak polis cuma adalah untuk mengatur cara, memudah cara himpunan tersebut dengan bantuan jagaan lalu lintas dan pengawasan yang perlu. Justru ianya tidak sihat untuk pihak polis maupun pihak Kementerian Dalam Negeri untuk meminta pihak polis supaya demonstrasi itu dihalang daripada dijalankan. Jangan kita lupa, pada 7 hari bulan Februari yang lalu, satu himpunan aman yang dijadualkan di hadapan Sogo telah pun dihentikan sebelum pun ianya bermula. Ya,
Itu adalah satu isu yang telah berlaku dan pihak-pihak yang terlibat di situ termasuk diri saya sebagai bakal peserta, bakal penceramah, seorang penasihat undang-undang Garah pada masa itu dan kini sebagai ketua sementara Garah akan mengambil tindakan yang perlu. Tetapi saya dengan rendah diri dan dengan tegas memberi saranan kepada pihak polis dan pihak Kementerian Dalam Negeri supaya himpunan aman yang dijadualkan oleh penganjur diadakan di Bukit Mertajam itu tidak dihentikan. Kerana yang kelima, ianya akan membawa kepada tanggapan negatif dalam kalangan masyarakat, iaitu suatu himpunan aman yang tidak ada pun hasrat untuk menampilkan kekacauan atau kegangguan maupun penghasutan kepada mana-mana pihak, cuma menyampaikan permintaan-permintaan yang wajar secara cara yang dibenarkan di bawah perlembagaan dihalang. Dan itu akan memberi satu tanggapan negatif seolah-olah kerajaan pusat maupun kerajaan negeri Pulau Pinang maupun pihak berkuasa polis bertindak bertentangan dengan hak yang dijamin di bawah perlembagaan. Itu amat tidak sihat. Justru Garah memberi saranan agar pihak berkuasa polis membiarkan himpunan aman itu berjalan seaman yang ingin dilakukan dengan memudah cara perhimpunan tersebut seperti mana yang telah ditetapkan pada masa, tarikh dan tempat yang telah dinyatakan. Jangan kita lupa, pada 27 hari bulan Februari yang lalu, segolongan NGO, wakil-wakil NGO daripada lebih 100 NGO telah hadir di Majlis Perbandaran Selayang dan IPD Gombak untuk menyampaikan dan membuat himpunan aman dan menyampaikan petisyen berkaitan dengan permintaan-permintaan wajar di bawah undang-undang kepada pihak berkuasa polis dan pihak berkuasa majlis tempatan. Walaupun pada 26 hari bulan tersebut pihak MPS tidak dapat berjumpa, tapi saya difahamkan pada hari keesokannya yang di-Pertua Majlis Perbandaran Selayang telah berjumpa. Dan hasil daripada kedua-dua perjumpaan itu adalah satu persetujuan bahawa pihak NGO yang mementingkan kedaulatan undang-undang berkaitan pencerobohan tanah dan pendirian rumah-rumah anutan secara haram atau secara tidak sah akan diberikan peluang bekerjasama dengan pihak-pihak berkuasa polis dan pihak berkuasa tempatan untuk sama-sama menaikkan atau menjunjung kedaulatan undang-undang. Keenamnya, kepada saudara-saudara kita yang beragama selain daripada Islam sekalipun, usaha ini tidak dihasratkan mengganggu hak anda untuk menganut agama anda, tidak. In fact, tidak ada masalah pun berkaitan dengan pendirian rumah-rumah anutan, sama ada untuk agama Hindu, agama Kristian, agama Sikh, Buddha atau mana-mana agama lain yang dianuti oleh saudara-saudara kita rakyat Malaysia di seluruh negara. Tapi isunya di sini adalah jika isu pendirian rumah anutan secara haram tidak dibendung selepas 68 tahun merdeka sudah berlalu, maka akan dikhawatiri pada masa yang lebih jauh nanti perkara ini akan menjadi barah, akan menjadi penyakit yang tidak dapat diselesaikan, dan pada masa itulah akan muncul masalah antara masyarakat kita yang majmuk. Ini adalah kerisauan Garah. Ini adalah kebimbangan jujur Garah. Memang kalau kita ada penyakit di kaki kita atau mana-mana bahagian badan kita, pembedahan pertama tu mungkin sakit sikit. Tapi akhirnya ianya akan menyihatkan seluruh badan. Itulah harapan Garah bahawa seluruh rakyat Malaysia akan melihat perkara ini dengan hati yang tenang, dengan ikhlas, dengan jujur,
supaya ianya dapat membantu menyelesaikan masalah yang telah wujud sejak sekian lama, sejak kesemua kerajaan pusat sebelum daripada ini. Seperti yang telah kami di Garah menyatakan berulang kali, ini bukan masalah kerajaan persekutuan sekarang. Kerajaan persekutuan sekarang cuma berumur 3 tahun lebih. Ini adalah masalah 68 tahun ke semua kerajaan. Namun, kerana masalah ini kini muncul dengan kerap sejak 5-6 tahun yang lalu, maka penyelesaiannya wajib dimulakan sekarang. Oleh itu, saya harap, saya percaya dan saya tegaskan kepada semua pihak berkuasa, sama ada pihak berkuasa polis, pihak berkuasa tempatan di Bukit Mertajam, menteri-menteri dan wakil-wakil rakyat yang membuat kenyataan-kenyataan yang sembrono, yang tidak wajar, semata-mata kerana fikirkan kononnya rakyat-rakyat minoriti akan ditindas, walau itu bukan pun hasrat himpunan tersebut. Sekiranya anda jujur melihat hasrat himpunan tersebut, saya tegaskan, jangan mengganggu himpunan aman. Dan saya harap penganjur akan dibenarkan melakukan program yang mereka hasrat lakukan pada bulan puasa ini, pada hari Sabtu ini, dan kita lihatlah adakah kerisauan pihak berkuasa polis, pihak berkuasa tempatan maupun wakil-wakil rakyat tertentu yang menentang himpunan ini betul atau tidak akan diketahui cuma apabila himpunan aman itu berjalan. Saya yakin sekiranya dibenarkan berjalan dengan licin, tidak akan ada masalah. Biarlah semua rakyat kita memainkan peranan dalam bidang masing-masing. Dari sudut Garah, kami akan sentiasa cuba hubungi kerajaan pusat dan kerajaan negeri untuk melihat pembaikpulihan perkara ini dari sudut kedaulatan undang-undang. Tapi itu tidak bermakna rakyat Marhain, NGO-NGO lain tidak berhak untuk mengadakan himpunan-himpunan aman masing-masing pada masa-masa dan tarikh-tarikh serta tempat yang mereka pilih dan umumkan tempoh awal lagi. Sekian, terima kasih.